tanda. Subhanallah, 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 subhanallah. Haji! 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 Oh, Pak Meon. Ada apa Pak Meon? Saya ingat siapa lah tadi. Anak kau mana anak kau? Anak saya yang mana satu? Anak kau yang besar tu mana? Oh, yang besar tu baru je keluar. Pergi kedai kejap. Kenapa Pak Meon? Ni Ji. Saya datang nak beritahu ni. Perihal anak Haji yang tua tu. Siapa ke nama dia? Oh, yang tua tu namanya Adam. Kenapa dengan dia? Memang buat hal betul Haji. Banyak budak-budak kampung ni yang ikut dia. Semua dah rosak saya tengok. Termasuk anak-anak saya tu. Anak saya yang sulung tu. Yang bayi dia tu. Tak faham betul Haji saya. Apa yang kau tak fahamnya? Apa budak tu dah buat? Cuba kau cerita sikit dengan Pak Haji ni. Macam ni Haji. Haji tolonglah nasihat anak Haji tu. Kan? Kang kalau saya nasihat Kang, lain pula jadinya Haji. Okey Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Bapak Fatah tu. Ini mesti baru lepas jumpa bapak aku ni. Jangan gantungkan aku apa-apa sudahlah. Ya Allah, ya Tuanku. Selamatkanlah aku, ya Allah. Dik. 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 Abang, masuklah. Bapak mana? Okey. Shh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Abang? Sini, Yap. Duduk dengan bapak sini. Baik cakap dulu dengan bapak. Kau dari mana? Dari kedai, Pak. Betul dari kedai? Betul. Tadi ada bapak kawan abang datang rumah. Jumpa bapak. Dia cakap abang buat perangai yang tak elok dengan kawan abang. Apa yang abang dah hasut dengan kawan abang? Mana ada apa, Pak? Abang cuma cakap dengan dia orang jangan ambil vaksin je. Kau ni memandai-mandai je. Bapak yang kata. Hari tu abang dengar. Bapak berbual dengan kawan bapak dalam telefon tu. Bapak kata vaksin Dajjal. Vaksin? Haji rasa macam mana? Kalau bagi Haji, vaksin Dajjal ke? Kau ni memandai-mandai je. Dengar perbualan orang, kita pun dengar separuh. Lain kali dengar sampai habis. Haji, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Haji, ada nak tanya sikit Haji. Tanya apa tu? Esok saya nak pergi cucuk ni. Cucuk apa tu? Takkan nak cucuk ni Ji, cucuk langit. Cucuk vaksin lah. Kau ni ada cucuk langit. Cucuk vaksin, bagus tu. Kenapa? Bukan apa Ji. Ya, dengar-dengar dia lepak dengan orang ni. Macam-macam cerita ni. Risau pula nak pergi vaksin. Macam mana ni? Vaksin? Kalau Haji rasa macam mana? Kalau bagi Haji, vaksin Dajjal ke? Vaksin Dajjal lah. Aduh, vaksin Dajjal je. Aduh, batik vaksin Dajjal. Ni apa? Vaksin corona? Vaksin corona Vaksin COVID tadi. Vaksin COVID. Yang pendapat Haji bagus lah tu. Satu ikhtiar lah tu kan. Tapi kita janganlah cakap
vaksin tu yang menyelamatkan kita. Syirik tu, syirik. Yang menyelamatkan. Yang cocok vaksin tu bagus. Satu ikhtiar kan, untuk kita terkenanya jangkitan coronavirus lah kan. Tapi ada satu lagi vaksin tu, vaksin Dajjal. Kau dah ambil dah? Pantai dia vaksin Dajjal. Macam mana pula tu vaksin Dajjal ni? Vaksin Dajjal tu Mau vaksin Dajjal tu vaksin ni? Kena vaksin. Kita kena ambil vaksin Dajjal tu. Vaksin Dajjal tu 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dengan 10 ayat terakhir. Tiap-tiap malam kau amalkan tu, InsyaAllah. Kalau coronavirus tu kecil tu. Kalau Dajjal tu lagi besar tu, vaksinnya hari-hari kena cucuk tu. Hari-hari. Alhamdulillah Haji. Terima kasih atas nasihat Haji. Ya, sama-sama, insyaAllah. Masalah saya telefon Haji ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksud bapak, kawan bapak call. Kawan bapak minta pendapat tentang vaksin. Bapak cakap vaksin tu bagus, ikhtiar. Tapi jangan cakap vaksin tu yang menyelamatkan kita. Itu cuma ikhtiar. Yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bapak pesan, jangan lupa ambil vaksin untuk difitnah daripada Dajjal, iaitu 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Kahfi. Baca setiap malam. Itu adalah vaksin untuk kita selamat daripada fitnah Dajjal. Itu maksud bapak. Faham? Faham. Yang pergi sebar ke orang ramai. Vaksin Dajjal. Memandai-mandai je. Manalah abang tahu.